Hi guys, welcome back to Yasmin Asha channel. So as you guys can see dekat title of my video, hari ni Yas nak share dengan korang. Actually it's more to review sebenarnya. Yas nak review bersalin dekat hospital kerajaan. Tapi terus terang Yas cakap video ni akan panjang. So Yas akan bahagikan video. So untuk video ni Yas memang akan spesifikkan Yas review hospital kerajaan. So part Yas bersalin secara Caesar and onward Yas akan separatekan dekat next video insyaAllah. Yas akan includekan lah tips-tips untuk first time mom macam Yas ni kan nak bersalin Caesar. So apa kena buat and etc lah. So yang tu part lain. So for now Yas nak review hospital kerajaan. Tapi spesifik tempat bersalin. Panjang hidup Yas dah pernah operation a few times. Tonsil lah, appendix. Adalah a few lagi lah macam 4 operation. Dan last kali tu Caesar lah. So Yas nak review hospital kerajaan ni memang part bersalin tu je. Okay, sebab Yas ada banyak pengalaman yang lain ni tak nak campur aduk. Sebab department lain perangai dia kan. So Yas nak spesifikkan bahagian bersalin. So siapa yang dekat sini pergi mom ke, tengah survey nak swasta ke, nak kerajaan ke apa. So you guys kena tengok video ni sampai habis. So kita mulakan cerita ni. Bismillah. Yas waktu first time tahu pregnant Februari 2024. Due date Yas adalah Oktober 2024. Tapi Yas warded hospital awal. Yas kena bed rest. Pertama, precious baby. Yas kahwin 7 tahun and then I got pregnant. Lepas tu, Yas ni ada placenta previa, iaitu uri Yas berada di bawah. Buat yang tak tahu, uri tu sepatutnya makin lama kita pregnant, uri tu dia akan ke atas dan baby akan ke bawah. So kepala tu di engage kan. Okay, tapi Yas ni uri tu dia tak gerak. Dia dekat situ menempel dekat tepi. Makin lama makin bawah. Makin besar kan uri tu, makin lama makin bawah. So kepala baby dia tak dapat engage. Dalam pregnancy, bila kita uri dekat bawah tu dia high risk lah. Sebab kepala baby tak dapat engage and then takut bersalin awal, takut ada bleeding dan masalah-masalah lain. So Yas kena bed rest. So kalau orang lain cerita mengenai pengalaman bersalin tu 2-3 hari je duduk hospital, Yas total duduk hospital adalah 66 hari. Termasuk dah beranak sekali kat situ. Buat mereka yang tak tahu mengenai hospital kerajaan ni dia ada 3 kelas. Kelas 3 yang standard biasa, yang banyak katil dalam satu ward tu, banyak-banyak katil. Dia ada kubikel-kubikel lain tapi dia tak ada pintu, ada yang terlalu open. Senang cerita, kelas ketiga ni dia ada banyak-banyak katil. Okey, kelas nombor 2, kubikel ada yang ada aircon, ada pintu yang tertutup. Macam kelas 2, dalam satu bilik tu, dalam satu kubikel tu, dia ada dalam 4 katil tak silap. Okey, kalau kelas 1, dia ada 2 katil ke macam tu lah. Dan one more lagi yang kerajaan ada buat adalah full paying patient lah, FPP. FPP ni dia macam swasta. Layanan dia macam swasta. Kita boleh pilih siapa doktor kita dan sebagainya. Itu best lah. Sebenarnya Yas sebelum pregnant ni, Yas memang target FPP tau. Yas nak full paying patient. Sebab kalau swasta dia macam mahal sangat. Tapi kalau kerajaan dia murah sikit. Lepas tu my other option adalah Hospital Putrajaya. Hospital Putrajaya ni dia kelas 1. Aimnya memang nak Putrajaya. Tapi Yas dengar banyak bad review and then crowded. Ramai sangat orang walaupun dia kelas 1, dia dah tak macam kelas 1. Sebab terlalu banyak sangat patient. So apa yang Yas dengar, dia orang macam overload lah. Tak boleh nak handle. So Yas ambil yang paling dekat dengan rumah, Yas ambil Hospital Seremban. Pertama Hospital Seremban ni dekat dengan rumah, paling dekat lah. Dia antara either Seremban ataupun Kajang. Waktu tu Kajang renovate juga kan. Yas pergi yang Seremban lah. Bila awal-awal Yas pregnant, memang nurse ada tanya, doktor ada tanya, you nak bersalin dekat mana? Yas macam nak bersalin kat mana? Mana yang best? Mana yang okey? Dia kata, ikut you lah. You yang nak bersalin kan? Lepas tu macam, okey lah. I choose Seremban. Sebab Yas kan macam Yas cakap, Yas ni precious baby. Bukan Yas precious baby, tapi Yas mengandungi precious baby. So, pakar nak tengok Yas, pakar nak make sure everything went well. Kebetulan pula ditakdirkan Tuhan, Yas ni uri dekat bawah. So, memang pakar nak jumpa sangat. So, waktu 28 minggu, Yas pun pergi jumpa pakar. Waktu di scan, dia tengok, oh puan, uri you masih dekat bawah. So, waktu tu Yas dah survey dah. Memang Yas tahu, okay, ni mesti kena warded ni. Tapi, Yas nak kompromi lah dengan doktor kan. Dia cakap, waktu tu hari Jumaat, tak silap Yas. Jumaat atau Khamis macam tu. Dia kata, puan, boleh standby barang lah, masuk ward. Dia macam, doktor, I busy lah weekend ni. Boleh tak I nak settlekan kerja I dan I serah diri hari lain lah, boleh tak? Waktu tu 28 minggu. Baru 28 minggu. Okay. Doktor semua situ okey lah. Dia kata, okey boleh. Tapi puan, if you bleeding, tolong datang hospital cepat-cepat. Alhamdulillah, Yas tak ada bleeding, tak ada apalah. Hari Isnin tu, Yas pun pergilah serah diri.
waktu pergi serah diri tu, Yas kena daftar lah kan. Yas ada tanya dekat kaunter hasil tu, kalau saya nak kelas 1, ada tak dekat Hospital Seremban? Dia cakap, Hospital Seremban ni tak ada kelas 1. Dia ada kelas 2 je. Awak ni kerja kerajaan ke? Lepas tu Yas cakap, tak, saya tak kerja kerajaan. Tapi saya nak kelas 2. Tapi kelas 2 dengan kelas 3 kan bayaran dia kan lain kan harga dia. Kalau korang tak pernah pergi hospital kerajaan kan. Kelas 3, satu hari RM3 je. Kalau kelas 2, Yas tak ingat berapa. Dalam RM30 kot, Yas tak ingat. Sebab dah lama kan. Memandangkan Yas ni 28 minggu dah warded. Nak kena tunggu sampai bersalin tu kan lama tempoh dia. So, Yas tanyalah orang hasil tu. Kalaulah saya ambil sekarang ni kelas 3, tapi lepas bersalin, transferkan saya kelas 2, boleh ke macam tu? And dia kata tak boleh. Dia kata kalau you nak kelas 2, memang daripada awal sampai you keluar ni memang kelas 2. Kalau you nak kelas 3, daripada awal sampai habis ni you kelas 3. Unless you keluar, contoh kan, Yas masuk hospital and then doktor tengok, okay, uri you dah naik lah, then dia hantar Yas balik kan. So, Yas masuk balik, okay, tu boleh ambil kelas 2. Macam tu, faham tak cerita dia? Okay. So, Yas ni fikirlah, kalau aku ni ambil kelas 2 daripada awal sampai habis, berapa pula aku nak kena bayar ni kan? Tak apalah, try dulu kelas 3. So, Yas pun masuk kelas 3, Ward 3B, katil 17. So, katil Yas, okay, ni katil Yas. Ni bayangkan Yas ni duduk atas katil. Depan Yas tu toilet, tepi tu ada katil lain, tepi tu ada satu lagi katil, sebelah Yas ada satu katil, tepi dia tak ada katil dah, ada dinding, and then dia ada meja nurse. Macam tu, ada satu meja nurse. Untuk nurse tengok dekat situ. Keep in mind yang ni kelas 3. Atas Yas ada kipas, okay. Tepi Yas ni, dia ada tingkap lah, ada tingkap. Tapi, Masya Allah, dia punya gap tu, daripada katil Yas ni pergi ke tingkap tu, sangat selesa. Sangat selesa, boleh solat apa semua dekat situ. Memang best. Katil Yas memang best. Katil 17 memang awesome. Lepas tu dia ada sekali satu almari baju. And then dia satu almari kecil tu kan yang boleh gerak-gerak tu. Memang barang Yas banyak lah. Sebab Yas memang nak berkampung kat situ. Yas bawa bantal pinggang sebab lengoh kan. Kita pregnant kan. Bantal pinggang bawa. Bantal peluk bawa lagi pakaian dalam lah, segala minyak lah, segala macam-macam makanan lah, stok-stok makanan semua bawa. So pertama, ward tu walaupun kelas 3 sangat selesa untuk Yas. Alhamdulillah, selesa. Yas dapat katil tu, alhamdulillah, memang selesa. Itu pada Yas lah, sebab Yas memang duduk lama kat situ. Tapi dalam kubikel tu dia ada katil extend, kita panggil katil extra dekat tepi-tepi. So macam kalau orang tu tak dapat, kalau ada patient tu tak dapat lagi katil yang betul, kenalah letak dekat tepi-tepi tu dulu. Itu macam kesian lah sebab ada case yang contraction tak tahan sangat, dapat pula tepi-tepi macam tu. Bila dia katil extend, dia tak ada tempat yang proper. So dia tak ada tempat yang macam nak tutup langsir tu tau, nak tutup tirai tu tau. Macam kita, macam Yas ni, kalau macam waktu melawat, orang sebelah ni ada husband ke apa, Yas tutup je lah kan. Kita nak rehat kan, tak nak tengok orang waktu melawat. Tapi bila katil extend ni, problem dia dekat hospital kerajaan dia ada katil extend kan. So bila katil extend ni, yelah kita mak-mak ni lengoh nak pusing sana pusing sini, nampak pula jantan tu jantan ni, macam mana ni kan. Macam tu lah. Itulah downside dia. Pasal toilet pula. Okay. Hadapan Yas tu, dia ada toilet. Ni ingat bear in mind ni Yas review hospital. So Yas tak naklah cerita banyak sangat pengalaman bersalin. Itu maybe next video. So, depan tu dia ada tandas. Tandas dia, okay, untuk bilik Yas, untuk kubikel Yas. Masuk pintu. Okay, dia ada satu tempat ni, tandas yang duduk. Sebelah sini tempat shower. Satu lagi tempat shower ni dia ada satu kerusi yang dia boleh attach dekat dinding. Dia attach kat dinding. And then kalau macam kita pregnant kan, boleh turunkan, so duduk, mandi duduk. Yas memang mandi duduk. Lepas tu dia ada air panas siap. Lepas tu bahagian luar tu dia ada segi lah nak brush teeth ke apa, memang dekat situ. So kalau kata rating untuk kubikel, Yas bagi 4.5 sebab pada Yas selesa. Selesa, ada katil, lepas tu ada almari, nak letak barang pun senang. Lepas tu ada kipas, tak panas, selesa. Okay, lepas tu tandas dia pun okay, selalu ada orang cuci. Cumanya sebab cuci ni, kalau orang tu yang biasa cuci, dia bersih. Ada satu Indonesian woman ni, Indonesian woman kan, Indonesian worker ni, dia cuci okay, bersih. Dia cuci bersih, dia cuci ikhlas. Tapi kalau tiba-tiba ada orang lain part time ataupun yang Indonesian ni cuti, and then adalah orang lokal ni ganti,
Relationship macam nak tak nak. Lepas tu ada tinggal buih lah, ada apa, which is bahaya lah sebab kita kan pregnant mom. Tergelincir kan macam mana kan. Tapi kalau orang macam ni, selalunya Yas kan jenis mulut lantang bersuara. So Yas akan tegur macam, akak, boleh tak tolong ni. Tahu je lah aku ni. Tapi ada satu benda tak best dekat wad kita ni. Dia ada banyak lipas. Like, every day akan jumpa lipas, kecil ke besar. Ya Allah, lipas memang banyak. Selalunya Yas pagi-pagi, sebab Yas ni jenis bangun 5 pagi dah Yas bangun. Okay, 5 pagi Yas dah bangun, Yas mandi, lepas tu terus subuh. Pagi-pagi tu, kadang-kadang jumpa lipas kat toilet. Yang dia menjengah. Kalau kecil-kecil lah, kalau besar-besar lah. Ada kat dinding dan sebagainya. Ada nurse, selalunya Yas akan bagi tahu nurse. Ada nurse, Alhamdulillah dia faham. Banyak nurse yang layan Yas. Banyak yang datang, ada lipas mana? Ada yang spray pakai sanitizer lah. Ada yang pelepek-pelepek pakai kasut lah. Tapi dia orang layan lah. Tapi ada je nurse yang macam, itu bukan kerja. Ada yang geli macam, tak naklah geli lah. Ada nurse macam tu. Ya carilah nurse mana-mana yang nak melayan Yas tu. Kan katil Yas tu sebelah tu. Kan katil sebelah Yas tu, sebelah dia tu ada meja nurse. So kadang-kadang pagi-pagi memang ada nurse jaga dekat situ. Kadang-kadang Yas mengadu lah. Tapi ada nurse, dia tak nak layan. Macam, itu bukan kerja saya. Macam tu ada. Itu bukan kerja saya. Saya macam, habis tu nak cakap siapa? Cleaner. Cleaner mana dia pagi ni? Tu Yas melepek lah kat kursi. Adalah pernah sekali tu Yas macam nak nangis tau. Macam ni, aku nak pergi tandas. Macam, macam tu kan. Tu agaknya nurse tu macam kesian kot kan. Bangunan juga mana lipasnya. Dia pelepak-pelepak pukul kan. Layan jugalah. Soal makan pula. Makan ni sedap je sebenarnya. Tapi Yas ni bila time mengandung, Yas tak suka benda yang berkuah. Yas geli. Ayam kan macam ayam masak lemak, ayam sup. Lembik-lembik tu Yas macam geli. Makanan dia okey je. Kalau macam pagi-pagi tu dapat kuih tiaw goreng lah. Dapat bihun goreng lah. Sedap je korang. Sedap serius. Makanan hospital tu sedap je. Lepas tu macam Yas cakap. Yas ni macam cerewet sikit lah. Sebab kita ni pregnant kan. Kadang-kadang tu tak sering makan nasi. Anak Yas ni dah berhari-hari dekat situ. Tak boleh nak keluar mana. Nak buka tingkap pun tak bagi kan. Kadang-kadang tu bila tanya nak makan tengah hari tak puan. Tak nak lah. Nak buah je boleh. Diorang layan. Kadang-kadang diorang siap bagi ekstra lagi buah. Melayankan kita punya. Yelah PL ni kan. So untuk makan. Yas bagi 4/5. 4/5. Sebab kadang-kadang Yas macam nak juga ayam goreng Tapi yelah. Diorang semua berkuah. Memang berkuah. Kari. Semua tu Yas geli. Waktu pregnant Yas tak boleh. Kari. Masak lemak sup. Makan. Tapi dia ada limit. Bila Yas dah makan dah every week benda yang sama. Tahu dah Isnin makan apa. Kan? Selasa makan apa. So dah sampai tahap tu macam tak boleh pergi dah. Okey. Untuk doktor pula. Yas ada doktor pakar yang jaga. Yang akan round setiap pagi. Setiap pagi dia akan round dengan student dan sebagainya. Kita tengok Yas. Selalunya doktor memang tak bagi usik. Sebab bila kita placenta previa, uri dekat bawah, tak boleh usik, takut bleeding. Student-student nak tengok kan, takut bleeding. Tapi pagi-pagi memang akan ada round lah. Untuk profesor yang jaga Yas tu, Alhamdulillah dia baik. Dia baik, tak ada nak judge kita ke apa, baik je. Baik je. Senang cakap memang kita tak awkward lah dengan dia. And then, untuk doktor-doktor lain pun, Yas ada a few doktor. Doktor-doktor ni pun Alhamdulillah baik. Nak scan Yas pun, minta maaf ni puan, sebab scan uri, sakit tau korang. Dia angkat perut anak tu, sok macam tu, sakit tau. Diorang sangat-sangat memahami. Sangat-sangat orang kata, tak ada lah macam marah-marah ke apa, tak ada. So, untuk doktor, Yas bagi 4/5. Lepas tu, untuk nurse macam yang Yas cakap, ada yang melayan kita okey, ada yang tak. Tapi sepanjang Yas duduk situ 66 hari, tak ada Yas terasa dengan nurse yang Yas simpan. Macam waktu Yas operation lain. Sebab sebenarnya Yas ada operation lain, tapi bukan dekat hospital Seremban tau. Bukan dekat hospital Seremban. Hospital negeri pun negeri lain. Yang tu memang Yas melekat dekat hati sampai Yas cakap, kau tengoklah nanti akan ada ahli keluarga kau macam ni, macam menyumpah lah kira kan. Tapi untuk beranak ni, untuk bersalin, orang kata kan bila kita mengandung, kita sensitif kan. Tapi Alhamdulillah, tak ada terasa. Sampai sekarang, tak ada. Memang tak ada. Macam fikir-fikir kan, ada ke tak ada. Memang tak ada terasa. Dan Yas akan sentuh sikit bahagian tempat bersalin. Okey, Yas akan sentuh detail sangat sebab Yas akan buat another video mengenai memang hasil untuk bersalin lah. Ni memang betul-betul totally kita nak review hospital kan. Okey, untuk bahagian bersalin,
Yas diturunkan untuk elective Caesar. Pukul 7 tu Yas dah turun. Lepas subuh tu memang dah kena, orang kata 7.30 tu dah tolak dah turun. Yas first patient yang kena Caesar. Waktu Yas dekat bilik bedah, kita sedar kan, nak cucuk spinal, belakang semua. Semua orang dekat tempat dewan bersalin tu, semua orang very, very supportive. Tak ada yang kasar, tak ada. Yas ni, darah memacuk-macuk keluar ni, kita dah tutup mata, dah sejuk gigil kan. Kiri kanan cucuk, Yas dah doa Nabi Yunus lah, istighfar, macam-macam lah. Macam-macam doa lah kita nervous kan, nak kena belah hidup mati ke apa benda kan. Yas tak tahu apa position diorang. Sebab Yas tak tahu. Yas tahu doktor. Okay, yang NS pakai bios. Anak pakai bios. Yang angkat Yas tu laki. Dia besar juga badan dia. Sok dia angkat macam tu kan. Kita nak cucuk spinal. Lepas tu ada a few people, Yas tak pasti nurse ke apa. Yas tak tahu apa nak panggil. Tapi semua very supportive. Sampai macam puan, memang supportive. Rasa macam terharu lah. Lepas tu ada yang pegang tangan usap-usap. Yas tak tahu siapa. Dia tutup mata. Kita takut kan. Tiba-tiba tangan kita ada orang usap. Bukan usap macam nak cari apa untuk cucuk jarum, tak. Tapi memang diusap. Dia nak tenangkan kita. Macam bila Yas cucuk spinal tu, 4 kali korang cucuk masuk. Tak, nak kata sakit tu tak. Ini kita beranak tak. Nak cakap sakit tu, Yas bearable lagi lah. Tapi bila dah cucuk banyak kali tu, kita rasa macam macam sangkut pula dekat tempat cucuk ni kan. Orang macam tak apa puan. Memang very encourage lah. Dia macam nak kita, dia macam memberi kita kekuatan. Bab bersalin tu nanti Yas akan cerita lebih lah dekat video lain, okay? So, dekat dewan bersalin tu, Yas bagi 4.8/5. Ada apa-apa yang Yas termiss tak? Explain kan. Yas dah cerita mengenai dalam wad. Yas dah cerita mengenai kebersihan lah, tandas. Yas dah cerita mengenai makan. Yas dah cerita mengenai doktor, nurse, dan tempat bersalin. I think I cover all kot. Tak nak video ni panjang sangat. Kalau macam ada nak tanya apa-apa, nak ada any question, just drop je komen dekat bawah. Yas akan reply. So, Yas akan buat video lain pula untuk cerita mengenai pengalaman Yas bersalin. Macam mana ada hantu ke tak ada hantu ke kat hospital ni kan. Okay, Yas akan cerita yang lain pula. Okay, for now itu sahaja. So, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe channel Yas. Bye!